Apa sih? Sekejap ya. KACS4. King Elite CS 4. Password berapa? Kosong 2 ya. Pas 02 ya. CS Elite 7 orang 9. Dan ni shot yes, ni kan tribute no. Siap. Okey. Okey, masuk. ID 96574 965748887 pas 965748887. Okey, cun. Tutup join. Ini kena daftar guys. Ini kena daftar sebab ini pendaftaran dia tertutup. So kita masih lagi untuk play ya, memasuki room. Sekarang ini lihat tak ada siapa-siapa. Lihat di luar jendela. Kalau 1 versus 1 berapa? Itu kena PM guys. Okay, kena PM personal ya. Itu kena PM guys. Okay. Okey. Kita lihat dulu. Sekarang ni untuk kedudukannya. Okey. Kita ada F Iman ya. F Iman jadi gedong, jadi gedong, jadi gedong. Sekejap, mana dia ni? F Iman semangat awal masuk.
Okay, itu dia. Nak main. Ini yang berdaftar je guys. Okay, yang berdaftar je. Okay, yang main sekarang ni Fox Ray, ada YB Dance, ada OP AESXT, ada Raizu Cheater, ada Jebonex 999, ada Ideal MHU dan juga F Iman guys. Yang mana main masuk dulu guys. Okay. TRJN Abam. Abam tak main hari ni. Abang tak main ni saja letak nama ni, lupa tukar nama. Sabar. Hai Wak, hai MHU. Bagi tahu dekat Pew baru tahu. Ngorak Mi 7. MHU PU, tengok ni MHU ni. Tengok je boleh. YB Dance, kita ada YB Dance. Weh. Bagus orangnya. MHU baik apa? Dah ada orang yang baik. Jaga. Cantik. Melompat dia tu. Aja nih, hai Apis. Macam mana nak masuk EVOS? Tak adalah Apis, okey je. Okey je, apa yang salah ha? Santai ha. Santai lah guys. Okay. So sekarang ni kita masih lagi menunggu untuk player memasuki room guys. Sekarang ni mereka tak ada lagi, entah pergi mana. Okay. Fox Ray dah ada guys. Okay. Fox Ray dah ada. Haji Next, hai Watson BB. Okay, yang mana dah daftar pergi PM guys, pergi message ni kata Mamin nak order caster. Cakap macam tu. Nanti Min akan tengok guys mesej korang. Disebabkan korang tak PM, Min tak tahu salahnya. Min tak tahu korang nak apa. Sebab korang tak PM Min. Kalau korang PM Min, Min tahu korang nak apa. Okay. Mana Fox Ray ada kan? Sekejap kita tengok dekat bahagian spektator. Okay, TRJN Abam sebenarnya tak main, tapi dia just nak tengok. Kita ada OPAESXT dah ada dalam ni. Raizu Cheater dah ada. Okay. Kita ada Jebon ada. Ideal tak ada. MHU ada. Iman ada guys. Okay, tak apa, kita bagi lawan OPAEST dengan Raizu Cheater dulu guys. Okay, naik. Silakan naik untuk Raizu Cheater bersama OPAESXT guys. Let's go. Dua player yang cukup baik ni. Raizu Cheater pun pro juga. OPAESXT guys. OPAEST dan juga bersama dengan Raizu Cheater. Okay, Raizu RYZU CITER Raizu Cheater. Okay, siap. Mana Raizu Cheater ni? Okay, Raizu Cheater dah masuk guys. So tu dia. Ready skill. Check skill. Ready skill. Ready, bukan ready. Apa benda ready pula? REA. Ready skill. Alok. Kelly. Caroline dan Nairi. Apa aku buat ni? Tak.
Boleh Hugo. Ini sebenarnya Kini CS ni adalah tak kena apa-apa pun sebenarnya. Dia masuk je free je. Tapi itulah, disebabkan korang daftar lewat korang dah tak boleh masuk dah. Okay, korang dah tak boleh masuk dah guys. Okay, pendaftaran dia telah ditutup guys. Okay, line siput ni bang di bio. Aduh, line siput pula. Okay, yang mana main tu duduk kat spectator dulu guys. So sekarang ni kita akan lihat perlawanan antara OPASD dan juga Raizu Cheetah. MC bila bang? Besok pula guys. MC besok pula guys. Okay, so kita mulakan perlawanan kita. Untuk yang pertama ini, untuk pasukan OPAEST bersama dengan Raizu Cheetah guys. Okay, untuk player, bukannya pasukan, untuk player yang bernama OPAEST dan juga Raizu Cheetah. Okay, player yang baik. Aduh, tapi grafik lupa nak ubah pula. Tak apalah, pakai je lah grafik ini guys. Lupa nak ubah pula. Aduh, sorry ya, kita lupa nak ubah guys. Tak sengaja aku. Sorry aku, tak sengaja aku. Tapi apa-apa pun sekarang ni kita lihat untuk Raizu Cheetah bagaimana untuk pergerakannya. Cari kedudukan, tembakan yang dilepaskan. Ingat, tak boleh hugo. Dan itu akan memberi sedikit kesusahan kepada player yang tidak pernah bermain secara style lain. Ataupun hugo dia guys. Hugo satu kad kuning kepada Raizu. Jump shot yang dilakukan adalah hugo. Hugo guys. Hugo. Tu kata jump shot itu. Bukan kata. Ya, kapan kata begitu guys? Kata tidak begitu. Itu adalah jump shot adik-adik. Lopak swap. Memanglah bukan Hugo. Siapa kata Hugo guys? Jump shot. Itu tergolong kepada jump shot. Hugo tu nak bagi korang faham je. Syarat dia tak boleh lepaskan tembakan selagi kaki belum sentuh tanah guys. Bawa lah style apa pun sama je. Untuk Raizu Cheetah, tembakan diberikan. Tapi bagaimana untuk satu mata dia dapatkan itu cukup baik sekarang ni. Kira kena sentuh dulu. Yep, kena sentuh dulu guys. Macam tu baru betul. Macam tu baru betul. Okay, korang kena bezakan. Dia dalam Free Fire dia ada dua kategori, lane shot dengan jump shot guys. Okay, jump shot tu apa bang Min? Hugo, kata, kangaroo angin, tornado. Tornado bukan ni, style Brazil lah. Itu semua Hugo. Itu semua jump shot. Lane shot apa Min? Lane shot style ruo, style katak duduk. Lepas tu apa lagi? Kangaroo. Nah, itu baru lane shot. Tornado tu pusing je. Pusing je. Dia lane shot. Tornado lane shot. Jump shot pula lane shot. Banyak style. Tetapi semua style tu, dia tak semua tembak atas angin. Dia tak semua lompat tembak. Dia ada sentuh kaki baru tembak. Ada yang ada kat atas baru tembak. Itulah beza dia. Lane shot tanah dengan jump shot lompat. So Kini CS jadi dua. Kalau musim 4, Kini CS musim yang keempat, Hugo. Tak ada Hugo. Musim yang kedepannya baru ada Hugo. Macam tu. So tukar. Bukannya tak ada Hugo langsung. Okay, memang dia punya style dia macam tu. Tukar. Lane shot, jump shot. Lane shot, jump shot. Lane shot, jump shot. Gitu. Hugo tu sebenarnya tergolong sebagai jump shot. Orang kata apa? Hugo. Memanglah jump shot. Memang tergolong kepada jump shot pun. Memang tergolong kepada jump shot pun Hugo tu sebenarnya. Itulah istilah dia. Cuma orang faham Hugo tu
banyak guna glue wall. Tapi sebenarnya Hugo tu bagus. Hugo lah style paling susah nak buat. Banyak guna kemahiran skill guys. Hugo, style Hugo paling susah guys. Style Hugo adalah style paling susah untuk dikuasai. Itulah fakta ya guys. Itulah faktanya yang sebenar-benarnya guys. Orang yang membenci Hugo adalah orang yang tidak boleh menguasai Hugo guys. Itu faktanya guys. Sebab apa? Sebab bagi Min memang style Hugo susah. Dia style Hugo susah sebab apa? Sebab nak letak glue wall, lepas tu nak kena tembak pula. So memang susah. Dia memang tangan kena fast hand, aim kena laju. Kau bayangkan, kau baru nak lompat, enemy dah pasang glue wall. So memang itulah apa yang Min nampak. Okay. Cantik siang aim OST. Bahaya siap. Nanti belajar Ruok balik. Ruok dia lebih kepada aiming, tapi badan banyak terbuka, terlalu terdedah. Kalau Hugo ni, dia badan tak selalu terdedah. Asyik tutup dengan glue wall je. Lompat tembak tak kena glue wall. Dia tak sama macam style Ruok. Style Ruok lompat, lepas tu buat gaya lu, sentuh kaki boleh tembak. So banyak masa sebenarnya. So kalau kata Bang Min pilih mana, boleh katakan style Hugo tu adalah style yang paling no counter lah. Kira dia counter kepada semua style. So kalau kau main style lain, tiba-tiba jumpa Hugo style, maka kau akan kalah. Hugo adalah tingkat tertinggi skill, apa orang kata, style yang paling tersulit untuk dikuasai guys. Style yang paling tersulit guys. Orang boleh main, tapi belum tentu boleh kuasai guys. Ibarat kau boleh belajar matematik, tapi belum tentu kau boleh score A. Faham tak? Kau tak nak gelarkan kau boleh main Hugo, kau pro tak? Dia tak semua yang boleh main Hugo boleh kuasai. Beza main dengan kuasai guys. Style bebas ke? Tak boleh Hugo. Ini kena style Ruok. Style Ruok dia line shot. Style Ruok dia line shot. Style Ruok pun dia banyak terdedah juga, sama je. Style Hugo memang style Hugo confirm lah. Kau main lah dengan siapa pun mesti orang akan koyak lah. Masdo ke, YFF ke, Ayi ke, Ayet ke. Semua orang akan koyak. Serius ni. Sebab tu lah memang Hugo tu memang counter kepada semua style guys. So tapi apa-apa pun Rezu dah menang guys. Rezu dah menang. Tapi ingat dia ada kad kuning satu ya. Dia ada kad kuning satu guys. Dia ada kad kuning satu. Satu lagi kesalahan. Mending soy lah dia guys. Dia ada satu kesalahan guys. Okay. Abang Ideal mana ada? Asal tak ada pula. Nge-lag. Aduh sayang tak boleh buat apa lah nge-lag guys. Lag lah tu lah. Tadi kau cakap dah lag kan. Aduh. Line sekarang memang lag tu. Sayang tu. Tak apalah, tak ada rezeki. Anggap je tak ada rezeki. Kadang-kadang kita dah berusaha, tapi dah disebabkan tak ada rezeki, tak boleh buat apa juga guys. Okay. Next season ada lagi, tapi tahun depan lah. Musim terusnya ada lagi, tapi tahun depan. Boleh guys. Okay, so siapa yang ada sekarang dekat Spectator Mode? Kita ada Fox Ray. Kita ada Dance. Mana Dance? Ada tak? Ideal mana Ideal? Ideal ada. Ada J-Bond. Okay, kita bagi J-Bond dengan Ideal dulu guys. Masuk. Kita bagi J-Bond dengan Ideal dulu guys untuk bermain. Mana Ideal? Wah, dia dah masuk. Mantap Ideal. Ada Ideal. Salam dari Pengkas Ginex. Tapi dah pasti apa nama dia? Apa nama waktu Ginex? Mana tahu ingat. Pas apa? Pas dia 02 guys. Okay, yang berdaftar saja yang boleh main ya.
Yang tak berdaftar tak boleh main. Korang kena daftar. Tapi pendaftaran dah ditutup guys. Sekejap. Abang kirim salam kat Aidil. Assalamualaikum Aidil. Kata siapa? Kata tak ada nama. Kirim salamku kepadamu. Apa nama Jebon ni? Jebon X999. Jai. Siap, okey, sudah untuk perlawanan kita yang seterusnya. Jebon X99 versus Aidil kan. Let's go, kita mulakan perlawanan kita pertama. Ingat, tak boleh hugur. Pastikan kaki sentuh tanah dulu sebelum membuat tembakan guys. Okay, let's go. Okay, saya punya bila Fox Ray dengan YB Dance. Tengok dulu kalau dia masuk, ada tu. Okay. Dah boleh follow dulu guys, okay. MU masuk MU. Lepas ni kau Mana si MU ni? Hilang pula. Tidak ada aja. Mana MU ni? Tidak ada MU guys. Lepas si MU dengan F Iman guys. MU dengan F Iman. Apa lepas ni kamu ya? MU jangan nak apa-apa sangat gigit pun tau. Korang bagi soalan-soalan guys. Berkenaan dengan pepeng ke, berkenaan dengan kahwin ke. Min kahwin lah nanti dengan Amoy. Aduh, bosan lah guys. Headshot cantik juga tu J-Bonds. Tapi terlihat sekarang untuk kondisinya daripada J-Bonds bagaimana untuk penggunaan glue wall yang cuba digunakan oleh bahkan musuh oleh player depan sana, tapi terbuka. Nasib baik. Amoy mana? Tak ada. Tolonglah carikan untuk Min. Min tak ada kontak perempuan tu, sumpah tu guys. Aku tak melawak tu guys. Aku tak friendly tu waktu dengan tu. Sekarang aku menyesal tu. Jodoh. Lihat tu J-Bonds bagaimana sekarang ni. Tembakan dia berikan, tapi itu dia. J-Bonds. Dar, tak kena. Apa ni? Daripada Aidil one hit terus meningsoi. MU MU dah ada dah. Tak nak lah MU. MU menggigit guys. MU menggigit Min nanti. Takut. Aku tak suka menggigit. Apa tadi pas dia? Pas dia 02. Okay Gi. Apa tu? Okay Gi. Okay fine. Tak boleh dah. Bahaya. Risau lah. Beda sekarang untuk posisi daripada Aidil. Masih lagi untuk bermain secara defensif, tapi sudah beranikan diri untuk masuk. Bersabahan saja tembakan diberikan, tapi cuba untuk menarik ke bawah semula untuk dapatkan tembakan sebentar tadi. Aduh, tapi Aidil apa pula tu bercakap dengan glue wall rasanya. Tapi glue wall dipilih oleh J-Bond X999. Gantuk teman janda semalam pergi kelab. Ngantuk kita guys. Bosan lah guys. Korang ni ajak bercakap dengan aku tak boleh ke? Bosan lah guys. Duar. J-Bond membalas. Si J-Bond membalas. Tuan-tuan dan puan, bagaimana untuk mata sekarang ni adalah satu sama.
permainan cukup baik line shot yang ditunjukkan sekarang ini. Lihat dulu untuk J-Bones. Bagaimana dengan nama yang begitu indah sekali. Tak ada nama lain dah nak tukar guys. Saya nak main lepas ni boleh? Tak boleh awak ada permainkan hati saya. Ada hati pula awak nak main game saya. Tak boleh brudas. Tengok dulu untuk J-Bonex. Tengokkan yang diberikan tidak kena. Tu dia peluang yang terbuka berhadapan 1-by-1 antara satu sama lain. Tapi J-Bones tidak boleh terlalu terbuka. Keluar yang digunakan dirinya, memberikan dia Dar. Tak kena. Sorry suruh kuat sangat guys. Sorry. Doni, terima kasih dengan follownya. Yang belum follow dikasih follow guys. Saya request guild tak masuk lagi. Nanti kita tengok ya. Nanti kita tengok guild guys. Selesai. J-Bone, nice shot. Dia lepas sana. Satu tembakan yang sempurna. 100 damage yang dilakukan. Menghilangkan musuh begitu saja. Aku bila nama apa? Nama FF apa? Cuba bagi tahu. Nanti saya boleh VRV7 Zion. Boleh. Semua boleh untuk korang. Tak boleh lah, ini untuk yang berdaftar guys. Tak ada final ke? Ada lah final. Masa tak ada sih? Ada dong. Tapi kita lihat untuk kedudukan sekarang macam mana untuk posisinya adalah 2 dan 2 sekarang ini. Apakah untuk kedua player ini adalah salah satu daripada mereka akan mendapatkan kedudukannya? No go ya, no go guys, no go. No Hugo ya, tak ada Hugo guys. So kalau rasa main Hugo, korang dah boleh ubah dah style korang guys. Berapa point Aiman? Kau tak payah panggil nama betul aku, boleh tak MU? Kau jangan. Shot dia sakit betul guys, J-Bone. MU saja cari gaduh dengan aku guys. Tak suka aku. Kenapa macam tu? Tak suka aku. Itulah untuk J-Bone macam mana sekarang ni. Satu mata lagi untuk dapatkan kemenangan. 4 point.
yang perlu didapatkan oleh satu sama lain. Tapi kita lihat terlebih dahulu macam mana untuk kondisinya sekarang ni. Tapi tu dia aimingnya ada daripada J-Bones. Hampir saja untuk mendapatkan kedudukan sekarang ni. Tapi kita lihat bagaimana untuk kondisinya. Keadaan yang sangat-sangat mendesak dia untuk bermain secara agresif. Tapi sekarang ni untuk J-Bones tak mahu terburu-buru. Satu mata lagi yang perlu didapatkan olehnya dan dapatkan gelaran sebagai pemenang. Tapi bukannya perkara yang mudah untuk dilakukan sekarang ni. Adil masih lagi bersama, tapi tidak J-Bones. Satu tembakannya cukup berbahaya, menyingkirkan Aidil dengan begitu mudahnya dan dapatkan tiket untuk pergi ke final qualifier di semi final guys. J-Bones masih lagi bersemangat untuk meneruskan perlawanan dan seterusnya kita akan saksikan antara Fox Ray dan juga YB Dance ataupun MHugh bersama dengan F Iman guys. Let's go. Dan sekarang ni adakah MHugh yang akan main ataupun Iman ataupun Fox Ray dengan YB Yan. Kita lihat yang mana on. Yes. Iman mana Iman? Iman tak ada. Fox Ray dengan Dance tak ada Fox Ray dengan Dance mana ni? Fox Ray dengan Dance pergi mana? Fox Ray ada tapi YB Dance ada guys. Menang free ni YB Dance. Buset. Menang free lagi guys. Kita ada Fox Ray saja ya, Fox Ray saja. YB Dance ada tu. YB Dance pergi mana? YB. YB. Teringat asyik sadik guys. Okeylah kalau begitu, kalau tak ada kita mulakan perlawanan saja dengan MHugh versus F Iman guys. Iman versus MHugh sekarang ini kita akan mulakan dengan MHugh. Mana MHugh? Okey, MHugh. Keren. So sekarang ni Iman dengan MHugh. Wih, Iman pun keras juga, MHugh pun keras juga. Wish. Ini bakal menjadi perlawanan yang epic adik-adik. Iman pun keras, MHugh pun keras guys. Kenapa tiba-tiba jumpa yang sama-sama keras ni? MHugh, let's go. Ingat tak ada Hugo ya, tak boleh Hugo guys. Okay, tak boleh Hugo. MHugh. Siap. Okay, tu dia untuk perlawanan kita sekarang ni untuk Iman dan juga MHugh. Adakah skill telah siap sedia kat sini? Skill dah ready ke? Skill dah ready? Okay, skill dah ready guys. Let's go. Jom kita mulakan perlawanan kita antara MHugh dan juga Iman guys. Let's go. Tapi kita lihat sekarang untuk penentuannya sama ada MHugh yang akan layak ataupun F Iman yang akan layak guys. Kita lihat untuk F Iman terlebih dulu kerana kamera beralih kepadanya. Ngantuk bah aku. Jangan pakai minyak wangi sekejap guys, biar segar.
Nice shot di situ. Kita lihat bagaimana untuk tembakan yang pertama. Dapat dilihatkan sudah menyingkir kedudukan musuh situ. Dan terlihat sekali lagi apakah MHU menunjukkan keganasan dia bermain. Sekarang kita tahu MHU bukannya kaleng-kaleng juga guys. Dia merupakan top player untuk King CS. Untuk ranking top King CS dia top berapa? 6 ke 5? 6. Jadi sudah pasti untuk MHU adalah perlawanan yang bukan mudah kepada Iman untuk dapatkan dia. Kerana kita lihat sekarang ini bagaimana dia bermain dengan begitu agresif sekali. Aku lambat lagi ke man. Pistacho, kau siapa? Nama apa? Alif ke? Tapi untuk MHU, kita lihat dulu bagaimana untuk struggle dia mencari kedudukan musuh. Kalau musuh menaikkan diri. Tapi itu dia bagaimana aim daripada Iman. Terkena pada MHU. Tapi MHU terlalu terbuka. Kekurangan menggunakan keluar. MHU sudah cuba untuk membebaskan diri. Tapi itu dah aiming daripada Iman juga cukup cantik. Satu shotnya cukup sangat sempurna. Menyingkirkan Iman. Menyingkirkan apa itu? Wah. Menyingkirkan MHU. Menyingkirkan MHU ni. Tapi apa-apa yang kita lihat sekarang ni, untuk kedudukannya adalah satu sama. Masih lagi belum kita boleh kata yang mana yang akan lolos, yang mana akan tak lepas. Kalau kita lihat sekarang untuk Iman juga cukup bermain dengan sangat baik, agresif gameplay. Tak perlu diingatkan, tapi perlu diingatkan juga bahawa MHU skill dia cukup baik juga guys. Tapi tu dia terlihat bagaimana untuk Iman tu dicari oleh MHU. Tapi MHU yang tertidur dah lepas sana, terlalu gelojoh daripada MHU dan menyebabkan dia meninsoi begitu saja guys. Kerana begitu yakin dengan aiming yang dia ada guys. Yakin tu boleh, tapi lebih kepada orang kata apa, berhati-hatilah. Alif mana man? Alif esok. Alif besok coy. 4 hari bulan. 4 3. Dan terlihat sekarang untuk sahabat MHU. Terima kasih lepaskan tapi tak kena. Cuba untuk cari kedudukan. Tapi sekarang ni bagaimana untuk MHU? Agak susah juga dia untuk mencari point. Penyamaan sekurang-kurangnya. Budak MHU terlihat bagaimana untuk pergerakannya. Agak lincah sekali. Nice. Kena sedikit je. Dia tak kena semua. Uish. Boleh tahan ni. Dan sekarang ni bagaimana untuk Iman yang perlu mendapatkan 1 poin saja lagi untuk mendapatkan kemenangan. Iman sudah pasti akan berusaha secara lebih baik
Untuk dia dapatkan puan sekarang ni. Cuba untuk Ras saja tapi dulu. Kerana dia tahu dia kelebihan mata. Untuk apa, untuk apa nak bagi tahu macam mana. Tapi apa-apa itu, Iman memang berkelebihan sekarang ni. Kerana dia mata puan rank Kingnya juga ada rasanya. Tak pasti. Tapi termakan dilepaskan oleh Iman. Itu dia satu kemenangan yang didapatkan oleh Iman. Cukup baik sekali tembakan yang dilaksanakan oleh Iman. Hampir saja MU cubaan untuk mengejar kedudukan itu. Tapi sayang, Iman yang mendapatkan itu guys. Jadi sekarang ni untuk perlawanan ni adalah Iman versus Jebon. Tapi kita bagi rehat dulu. So sekarang ada Fox Ray versus Police Headline. Hujan. Aduh, dia panggil nama aku. Aku pergi rumah juga MU ni. Colek kau nak aku colek kau kan MU. Ikat dekat. Ya, memang hujan memang slow guys. Aku dah tahu lah. Hujan sekarang memang slow. So kebanyakan player yang jangka menang. Colek aku man, pasrah. Rela dicolek guys. Aduh, janganlah begitu. So Fox Ray masuk. Fox Ray sama Raizu Cheater guys. Sekarang ini ketawa ke MU. Broken aku. Tak ada hati sudah aku MU. Partner perempuan aku tak ada hati sekarang. Tak tahulah. Sakit hati. Sakit semua. Season depan ada Hugo. Ya betul, season depan ada Hugo. Dah tak lama season depan. Korang tunggulah anniversary ni kan. Anniversary ni korang boleh masuk anniversary ni dia macam Kini CS juga. Tapi versi anniversary. Anniversary Genex guys. Okay. Khas ada waktu anniversary guys. 26 hari bulan 10. MU VIP slot. MU VIP slot Si ada kat kas apa tu? Okay, sekarang ni untuk Raizu Cheater versus Fox Ray. Ayo kita mulakan perlawanan kita. Berat sekali nafas aku bang. Berat. Let's go 11 round to start. Ada Hugo aku dah tahu. Ya ada Hugo. Bebas nak main apa pun. Aku kalau sebelumnya aku tak nak pun. Apa kalau boleh aku nak bagi bebas. Tak nak apa ada Hugo ni. Tapi dah disyaratkan tetap macam tu. Setiap season berubah. Ya udah. Okey. Cakap dengan aku baru tak mengantuk tu. Sini tukar saya jadi caster. Nak jadi caster ke? Boleh ya? Nak try? Dah lah nak tidur. Bye. Jom mi teman. Nak tak? Tidur kat sebelah. Peluk-peluk. Lihat untuk Raizu Cheater sekarang ni. Apa kena mengena sejuk pula? Bahaya ni. Dia kalau ada mention sekarang hujan tu bahaya tu. Go je, go. Kau nampak? Satu kat kuning lah. Dia dah dua lah. Tinggal satu je lagi.
Woi, aircon plus hujan pe. I feel you, brother. I feel you. Wey. Aduh. Tidur nyenyak. Ya tu. Ya tu. Aduh. Dan sekarang untuk Fox Ray macam mana untuk kedudukannya sekarang ni. Masih lagi cuba untuk mencari kedudukan. Dan maka dia berikan satu headshot yang cukup baik. Tiba-tiba fokus caster guys. Tak nak fikir aku. Tutup lah icon tu je lah tu. Dia dah tutup, dia suka macam tu. Aku pun suka. Fox Ray macam mana. Kita kan jarang sejuk. Rugilah guys kalau sejuk. Akan diberikan daripada Fox Ray. Satu shot yang cukup baik di situ. Daripada Raizu Cheater. Tadi dia dah ada 2 kad kuning, satu lagi salah, kad merah terus ni. Tapi dia perlu berjaga-jaga guys, tidak boleh terlalu babar juga. Modok dah apa? Pergilah kau modok. Modok? Apa tu? Tapi apa-apa pun sekarang ni, macam mana untuk kedudukan Raizu Cheater yang masih lagi mencari peluang untuk membuat tembakan. Tapi satu shot cukup baik di situ. Raizu Cheater. Tembakan yang sempurna di bahagian kepala. Menyingkirkan dengan begitu mudah. Fox. Tidak kesampaian dia untuk memungut mata. Modok bersama dengan tidur. Oh. Faham. Modok. Modok. First time dengar guys. Yang aku selalu dengar Bobo tu. Bobo. Ini first time ilmu baru ni. Modok. Okey lah. Modok. Nak bodop kah kau? Modop lah. Marilah modop. Mari modop bersama aku. Suka aku. Raizu Cheater sekarang ni akan diberikan kepada Raizu Cheater. Masih lagi mencari ruang. Tapi bagaimana 2 hit daripada Fox Ray. Hampir saja menyingkirkan Raizu Cheater. Tapi belum cukup sekarang ni. Fox Ray akan diberikan. Itu dia. Jump shot ke tak Tak Jump shot tu guys. Jump shot ke guys. Hugo, kad merah guys. Keluar terus kad merah. So pemenangnya adalah Fox Ray guys. Pemenangnya adalah Fox Ray. Mana Hugo sebanyak 3 kali berturut-turut dilakukan oleh Raizu Cheater guys. Okay. Jump shot bukan Hugo, jump shot. Jump shot yang dilakukan oleh Raizu Cheater. Kena buta macam tu je menang kalah guys. Apalah duk. Ruginya tu. Begitu rugi. Sayang. Mau gimana juga guys. Sudah Hugo. Gak bisa. Ya, mana Kena ambil tu. 3 kali saya ni dapat Hugo tu. Yang aku peliknya tu. Sumpah tak Hugo. Kita orang nampak. Kita orang nampak lah weh. Kita orang nampak lah. Sumpah tak Hugo dok. Hugo, kau tembak sebelum kaki sentuh tanah. Dia bukan kira Hugo. Kau memang tak Hugo. Tapi syarat dia kaki kena sentuh tanah baru tembak. Jump shot. Kau buat jump shot.
Penat aku terang tadi. Dia tak faham guys. Memanglah bukan Hugo tapi jump shot. Macam tu je. Takkanlah kau tak tahu lagi dah. Dapat 2 kad merah dah. 2 kad kuning tadi. Masuk kali yang ketiga. Auto dis lah. Takkan tak sedar lagi. Takkan tak sedar lagi kesalahan apa. Astaga. 2 kad kuning oh. Dia kalau tournament lain dah dis lah. Tu dah 2 kad kuning. 3 kad kuning dis lah. So pemenang adalah Fox Ray guys. Sayang. Mempunyai bakat tapi dis. Tapi tak apa, untuk hari yang ke-6 ada lagi untuk Raizo Cheater. Walaupun kad merah, tapi masih lagi ada peluang guys. Untuk hari yang ke-6, qualifier hari yang ke-6. Okay, qualifier hari ke-6 ada lagi peluang. Yang tak itu pun jangan buat hukum lah. Ada peluang pun tapi jangan buat hukum pula. Kau main buat hukum. Susah buat cara. Okay, so keluar saja lah. Keluar je, tak ada masalah pun. Dah tahu dah menang apa guys. Gila tu. Main lagi. Kau gila tu. Keluar je, keluar. Okay. Siapa yang belum follow dulu guys. Okay, siapa yang belum follow dulu guys. Untuk Raizo Cheater hari yang ke-6 besok masuk. Ada lagi tu besok fight. Okay, peluang yang terakhir guys hari besok. Peluang yang terakhir mungkin kita akan bagi kepada Raizo bersama dengan yang bawah nanti guys. Okay. Esok Alif, Fox Ray keluar. So Jebon dengan Iman guys. Dengan Iman, mana Iman? Iman tak ada pula. Iman mana Iman? Iman mana Iman? Menang free guys. Bagi Jebon menang. Kena tekan lah. Kena tekan. Nafal siapa pula Nafal? Kau keluar Nafal. Kau tak main Nafal. Kau keluar sekarang Nafal. Keluar dia. Nak lawan juga. Oh dah kata dah yang berdaftar je boleh lawan. Yang berdaftar je yang boleh lawan. Tak ada semua. Awak faham ke tak faham ni? Meh lawan aku pula. Hai. Okay, sekarang ni untuk Jebon dengan F Iman sekarang ni untuk siapakah yang akan pergi ke group stage guys. Ayo sama-sama kita mulakan perlawanan kita yang pertama ini. Ayo. Yang terakhir kan bukan yang pertama, Jebon bersama dengan F Iman. Siapakah yang akan mendapatkan peluang untuk bermain di group stage King of LCS musim yang keempat. Peluang yang terbuka sekarang ni, di mana Fox Ray menang dengan disnya daripada Raizo Cheater. Tapi terlihat juga untuk kedudukan daripada Iman bermain di bahagian tengah. Tapi apakah kena satu shot yang cukup baik di sini. F Iman masih lagi mencuba walaupun keadaannya agak sedikit susah. Tapi sekarang ni bagaimanakah F Iman tidak mahu terlalu gelabah. Dan maka dilepaskan oleh F Iman berkali-kali. Satu shot cukup baik daripada F Iman. Berkali-kali kena kepala. Wih. Bapak lah guys. Cheater kah? Kau cheater kah? Wih. Man, kalau tupai kaki sentuh tanah. Orang katalah kaki sentuh tanah. Kau suka lah kalau buat apa pun.
Asalkan kaki kau sentuh tanah waktu tembak tu. Tak salah. Asalkan kaki kau sentuh tanah ketika waktu membuat tembakan. Itu syarat dia guys. Okay. Ayam. Aiman, kalau ngendok pun boleh, tak ada masalah. Ngendok pun 1-1G juga. Nak main tunggu, nak main analog, tak ada masalah, boleh main. Serious talk dia, tak ada masalah, boleh main. Nak main analog, nak main tunggu, tapi syarat dia, korang kena tengok juga peraturan dia. Kalau mati dengan sezon sebanyak 3 kali berturut-turut dan diketahui seperti bermain secara tunggu, tidak membuat tembakan, menghalang musuh daripada memasuki zona terakhir, maka akan dikenakan kad kuning yang pertama. Nah, itu. Korang kena tahu juga syarat dia. Dah macam bola sepak ya, laga ni memang terlalu detail guys. Okay, tournament dia banyak syarat yang detail ya. So kalau korang nak buat apa pun, dia ada syarat-syarat dia. Nak main tunggu, nak main analog, nak main apa pun, ada syarat dia guys. Tapi tembakan daripada F Iman cukup cantik sekali. Bagaimana tembakan yang diberikan oleh F Iman menunjukkan bahawa dia merupakan player yang bagus juga sekarang ni untuk F Iman sekarang ni. Untuk J-Bond macam mana? Untuk kondisinya sekarang ni agak dalam keadaan yang meresahkan sebenarnya. Bagaimana aiming yang diberikan oleh Iman begitu menyakitkan sekarang ni. J-Bond terpaksa menunggu terlebih dahulu untuk menambahkan medkit, tapi dia memilih untuk menggunakan pasif daripada Nairi serta Alok saja sekarang ni untuk menambahkan HP-nya. Tapi tu dia mendapatkan pasif pergerakan yang pantas daripada penggunaan Alok. J-Bond cuba untuk masuk tapi tak kena. Thank you dengan punch cardnya ayam. Dan bagaimana J-Bond sekarang ni peluang yang terbuka, tapi Iman melepaskan tembakan itu dan terkena di bahagian kepala. J-Bond hilang dari pandangan. Bagaimana aiming yang dimiliki oleh Iman begitu berbahaya. Adakah dia pencabar baharu yang akan menggugatkan kedudukan Hokage? Iman di sini cukup baik guys gameplay dia. Ini F Yum ke? Bukan bukan Yum Iman Yum ke Iman guys? Aku ingat aku macam F Yum ni ada juga F titik Yum ke Iman. Sebab Yum mungkin pro sebab dia ada juga dia dalam ni. Bukan Yum. Bukan Yum Kau kira Yum anjir. Bukan Yum tapi jago agak berbahaya di sini. Tapi Iman bagaimana cuba untuk menggocek masuk ke bahagian sebelah kanan, tapi disekat terus dengan punang keluar. Cuba dia tarik, tapi Iman tembakan yang dilepaskan. Tapi itu dia. Thank you dengan punch cardnya boy. Terima kasih yang mana belum punch card, bagi punch card guys. Let's go. Tapi itu dia kedudukan daripada Iman. Masuk. Tapi tak kena sekarang ni tembakan cubaan yang berkali-kali daripada Iman. Tidak terkena bukan musuh. Mungkin dia agak sikit gelapar, tapi bagaimanakah di situ? Tembakan yang cukup baik di situ.
Bahaya ya. Macam apa ini guys? 65 ke 60 kah ni? Najwa. Tak dikasih faham bah ni. Tak dikasih faham oh. Kasih telur dia. Bahaya ni. Bahaya betul aim ni guys. Menangis sudah tu. Begitu melelahkan. Apa aku nak caster kalau begini gameplay dia? Biar aku tak payah caster kalau aku tak dah tahu nak menang siapa guys. Dan aku dah tahu dah Iman yang menang ni guys. Bapak lah guys. Begitu aim dia sakit. Dia main tunggu tu guys. Analog oh. Bukan semua orang boleh main analog guys. Yang betul-betul aim dia sakit je yang boleh main analog. Tapi beriman bagaimana? Bakal dia lepaskan Iman tapi tak kena. Cubaan untuk bermain secara strategik sekarang ni kerana Iman tahu dia memerlukan 2 poin saja lagi untuk menang. Maka dia cuba dilepaskan oleh Iman tapi tak kena. Berkali-kali cubaan untuk menggocek-gocek masuk ke bahagian tepi. Terpaksa melihat kedudukan musuh yang terpecah bahagian sana, terbakar dari belakang tapi tak kena sekarang ni. Iman menggunakan keluar melindungi dirinya daripada terkena termakan daripada Jebon X. Tapi Jebon X tidak mudah untuk mengalah. Masih lagi mencari cara bagaimana dia perlu meng-counter. Tapi Iman sepertinya tidak boleh di-counter sekarang ini. Macam mana aiming dia, tembakan dia, perfect shot di bahagian jarak yang betul dekat. Di bahagian muka geng. Depan muka. Boleh headshot. Macam mana tu guys? Macam mana guys? How guys? Player macam apa ini? Tapi satu mata lagi diperlukan oleh Iman untuk dapatkan kemenangan. Dan itu dia. Satu shot beri Iman sudah cukup memberikan Jebon amaran. Jebon tidak tahu apa dia perlu lakukan sekarang ni. Aiming yang ada daripada Iman begitu menyakitkan. Masuk ke bahagian celah tapi terpaksa untuk turun kerana bahaya jika dia berada di atas itu. Dan di penjuru cuba untuk menaiki tangga. Tapi itu dia Iman. Angkara Iman. Gelombang digunakan cubaan untuk menggocek. Masuk bahagian celah tembakan dari belakang tapi tak kena sekarang ni bagi Iman. Mencari terdekat musuh tapi musuh menggunakan keluar sekarang ni. Melindungi diri terlebih dahulu kerana dia tahu Iman adalah satu player cukup berbahaya. Tembakan dari belakang tapi tak kena misi out. Dilakukan oleh Iman berkali-kali tapi Jebon mendapatkan tembakan itu. Tembakan yang cukup baik didapatkan oleh Jebon. Satu mata akhirnya berjaya dipungut oleh Jebon sekarang ini. Gagal untuk mendapatkan 6 berbalah kosong. Comeback yang dilakukan oleh Jebon. Tapi sekarang 5-1. Dan Min dah caster macam rag. Itu maksudnya dah full out. Min dah lepas semuanya. Untuk Jebon. Walaupun dia ketinggalan 4 mata sekarang ini. 4 mata lagi diperlukan untuk dapatkan mata penyamaan. Tapi sekarang bermain di bahagian dalam air. Iman cuba untuk merapatkan diri dengan Jebon. Kedudukan Jebon sekarang ni. Cuma vision dia tahu dia menejakan Jebon. Tembakan dilepaskan oleh Jebon memberikan petanda kepada Iman. Tapi Iman lalu bahagian sebelahnya. Tembakan dilepaskan oleh Iman. Terkena bahagian pada sekarang Iman cuba untuk mengejar. Tapi keluar keliling terpaksa digunakan oleh Jebon. Untuk mendapatkan HP-nya terlebih dahulu. Lalu digunakan sekarang ini membuka keluarnya Jebon. Bagaimana Jebon membuka keluar. Tapi berada di tepinya sahaja. Berhadapan one by one sekarang ini Iman. Masuk ke bahagian tepi. Mencari celah. Juga masuk. Tapi keluar yang ditutup rapat oleh Jebon. Menempatkan dirinya dalam kedudukan yang selamat. Iman cuba termasuk bahagian tepi dan bahagian depan. Jebon. Bagaimana kedudukan player sekarang ini. Berhadapan dengan Iman. Iman mendapatkan tiket untuk pergi ke group stage King of LECS musim yang keempat. Didapatkan oleh F. Iman.
Ui, Najwa. Bagaimana Iman di sini? Satu tembakan cukup baik daripadanya. Menempatkan kedudukan 6 berbalas 1. Bahaya betul Aim apa cok itu? Bahaya. Tapi apa-apa itu tak mengapa. Untuk Jebon masih lagi ada peluang. Walaupun kalah, tapi perlu diingatkan kerana masih lagi ada peluang untuk hari yang ke-6, iaitu besok. Ingat guys, besok adalah hari yang terakhir untuk dapatkan slot bermain di group stage guys. Okay. Nah, masih lagi ada peluang untuk Jebon. Belum lagi kalah sebenarnya. Tapi apa-apa itu saja untuk malam ini. Bagaimana untuk keputusannya? Iman berjaya melayakkan diri untuk peringkat group stage King of Elite CS guys. Okay. Besok untuk Alif, untuk Jebons, untuk Raizu Cheater. Okay, untuk besok pada hari ke-6. Okay, jangan lupa nama-nama yang terpanggil itu guys, untuk bermain pada hari besok pada pukul 9 malam guys. Okay, untuk jadualnya nanti mereka akan keluarkan secara terus malam ini. Okay, so ditunggu sahaja mereka keluarkan selepas end live ini guys. Okay, ada masa lagi tu. So bye guys, jumpa korang lagi untuk malam besok. Adalah malam terakhir untuk dapatkan slot di group stage King of Elite CS guys. So guys, itu saja daripada Midnight 7. Semoga jumpa ada lagi untuk hari yang berikutnya. Bye bye.